Adakah peminat-peminat bola sekarang sakit belakang? Sebab menonton. Bangun awal pagi kan. Punya jadual tidur dah terganggu. Boleh jadi punca juga sebenarnya kenapa sakit belakang. Lepas tu tak boleh tidur dah. Nak kena terus pergi kerja. Terus pergi kerja berlarutan sampai minggu depan ya. Tapi tak apa, 4 tahun sekali kan. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali sakit belakang. Ya. 4 tahun. Kalau dia tak berterusan lah. Kalau tak berterusan. Okey, kita nak sambung kita punya perbincangan ini berkenaan dengan sakit belakang. Hari ini kita bersama dengan Dato' Dr. Muhammad Zaim Muhammad Tajuddin, pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC. Datuk, mungkin kita boleh mukadimahkan dengan tulang belakang ini sendiri kan. Ramai orang pernah mengalami sakit tulang belakang ni. Adakah dia sesuatu yang normal? Betul-betul sakit belakang ke? Dia sakit benda lain ke? Macam mana? Yang kita rasa dekat situ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu tentang masalah sakit belakang ni lah ya. Ya, seperti Terence mention earlier, sakit belakang ni memang sangat biasa. Kalau kita tanya penonton di rumah sekarang, especially dengan musim World Cup semua ni, saya yakin ramai pernah mengalami sakit belakang ni. Sakit belakang ni, as we all know, boleh berlaku kepada hampir semua orang, sama ada yang muda, yang tua, even yang aktif ataupun yang kurang aktif. Everybody has experienced back pain before. Ada yang sakit selepas bangun tidur, tengok bola. Ada yang macam kita tengok dalam klip tadi, ada yang sakit selepas angkat barang. Ada yang sakit selepas memandu jauh. Ada juga yang sakit selepas dah lama sangat tengok telefon, tengok TV. So kadang-kadang sakit belakang ni bukan sebab kerja berat pun. Duduk diam terlalu lama pun boleh sakit belakang. Jadi badan kita ni unik. Kalau bergerak terlalu banyak, dia komplain, dia merungut. Faham? Kalau tidak bergerak langsung pun, dia komplain, dia merungut juga. So secara umum sakit belakang ni adalah antara masalah kesihatan yang sangat lazim lah, very common dalam masyarakat. Kebanyakan sakit belakang bukan disebabkan oleh apa-apa penyakit serius. Ia selalunya berkaitan dengan otot, muscles, and also the sendi-sendi kecil tulang belakang. Boleh berkaitan dengan postur badan, berat badan, kurang senaman, atau cara kita menggunakan badan kita dalam aktiviti-aktiviti harian. So sebagai contoh, seseorang yang duduk di pejabat dari pukul 8 pagi hingga 5 petang, kemudian sambung balik duduk dalam kereta and then tersekat dalam traffic jam. Lepas tu kemudian sampai rumah duduk tengok TV. Yang tu it puts a lot of stress on dia punya the lower part of the tulang belakang lah. So bila badan kurang bergerak, you put a lot of stress on the tulang belakang, and then the otot tulang belakang, otot teras, core muscles of the tulang belakang semua menjadi lemah. Inilah yang akan menyebabkan sakit belakang itu mudah berlaku. Okey, di hadapan doktor ni ada bawa replika tulang belakang kita. Mungkin doktor boleh kongsikan kat mana kawasan-kawasan yang lazimnya boleh menyebabkan kesakitan di bahagian belakang kita ni. Ya, so dalam replika tulang ni yang kita tak nampak dalam replika ni lah adalah yang otot-otot yang akan support ataupun support tulang belakang ini. So and then kalau kita bayangkan masa saya terangkan awal tadi, kalau bila postur kita duduk aja sepanjang hari, kawasan bawah tulang belakang ni lah, kepada siapa yang pernah sakit tulang belakang akan familiar dengan L4, L5, L5S1, which is around this area here. So pressure dekat sini akan tinggi, dia akan tertekan dan akan cause pressure increase kepada disc kat sini lah. Ini adalah antara punca yang boleh menyebabkan sakit belakang lah. Support dengan otot-otot yang dah lemah semua tu sebab
kurang beraktiviti. Okey, yang sakit tu disc tu lah sebenarnya. Disc. Sakit tu disc lah sebenarnya. Otot disc dengan juga sendi-sendi kecil di belakang ni lah. So it's a combination of all this lah. Tu kita digalakkan buat deadlift. Dan pilates. Okey, itulah apa antara pergerakan yang mungkin boleh disarankan oleh doktor, sebab kalau kita cakap mungkin orang tak dengar. Mungkin doktor cakap mungkin baru doktor cakap baru orang dengar. Silakan doktor. Tak, apa tu most of the aktiviti yang digalakkan adalah aktiviti-aktiviti yang akan menguatkan otot-otot tulang belakang dan otot-otot teras lah, which is your core muscles ya. So otot-otot teras, core muscles ni adalah otot abdomen yang di bahagian dalam, otot di bahagian belakang dan otot di bahagian pelvis semualah ya. So certain physiotherapy punya exercises and all that boleh membantulah untuk menguatkan kita punya otot teras dan mengurangkanlah insiden sakit belakang ini. Jadi bila agaknya kita tidak perlu terlalu risau? Ya. Sakit macam mana? Jadi kebanyakan that is a good question. Bila kita tak perlu risau kan, kebanyakan sakit belakang ni sama macam sakit kepala lah. Tapi kebanyakan sakit kepala tidak serius. Tapi kalau sakit kepala datang dengan pingsan atau lemah sebelah badan, itu lain cerita. So begitu juga dengan sakit belakang. Yang penting adalah kita tahu antara sakit belakang yang biasa dan sakit belakang yang mempunyai tanda amaran. Jadi dengan sakit belakang, ia bukan bermakna yang setiap sakit belakang bermaksud saya kena slip disc yang teruk. Tetapi at the same time, kita jangan pula abaikan sakit belakang sampai kaki tu dah lemah dan kita masih duduk rumah duduk sapu minyak panas lagi dan tunggu bulan depan untuk baru nak jumpa doktor. So punca paling biasa seperti saya terangkan adalah masalah mekanikal. Maksudnya sakit itu datang daripada cara tulang belakang, otot dan sendi bekerja. Dalam bahasa mudah, badan kita penat, tegang, lemah ataupun terlebih guna. So antara punca yang sangat biasa adalah duduk terlalu lama, postur tidak baik, kurang senaman ataupun berat badan yang berlebihan lah ya, dengan mengangkat berat dengan teknik yang salah. Okey. Berapa lama tempoh kalau ni sakit belakang ni, kadang-kadang dia sakit petang hilang, 2-3 hari datang balik sakit lepas tu hilang. Yang tu kira normal atau tidak, ataupun sakit yang berpanjangan? Macam mana kita tak tahu minimum tempoh? Ni 2 hari maksudnya normal, kalau seminggu maksudnya tak normal. Apa cara apa? Ya, selalunya kalau sakit belakang kita boleh kaitkan sakit belakang tu dengan aktiviti tertentu, seperti kita dah memandu terlalu jauh ke, kita baru angkat berat ke apa ke, benda yang kita tak biasa buat. Sakit belakang macam tu kita boleh buat senaman, buat regangan, and then tunggu beberapa hari lah. Kalau sakit tu berkurangan, it improves, then kita boleh kira sebagai normal lah. Kirakan sebagai normal. Tetapi kalau sakit tu dah berpanjangan, kita dah makan ubatan sakit, dah buat fizioterapi, dah 4 hingga 6 minggu, dia masih sakit lagi, so saya rasa yang tu better untuk mendapatkan consultation daripada doktor lah. Satu lagi, kalau sakit belakang tu melibatkan saraf. Saraf tu selalu dia akan keluar dari bahagian tepi tulang belakang kita. Kadang-kadang saraf tu boleh terhimpit. Saraf-saraf yang keluar ni akan turun ke bahagian kaki ya. So bila saraf tu terhimpit, simptom yang kita akan rasa adalah sakit yang menjala ataupun akan rasa macam elektrik yang turun ke kaki. Kaki boleh rasa kebas, kaki boleh rasa lemah, especially bahagian pergelangan kaki ataupun ibu jari. Kadang-kadang boleh efek buang air besar, buang air kecil juga. Bila ini semua berlaku, saya rasa lebih baik mendapat konsultasi dengan doktor. Okey, sakit belakang ni boleh disebabkan oleh saraf, otot. Mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut apa antara punca-punca yang boleh menyebabkan sakit belakang ini daripada saraf dan juga otot ini? Okey. Punca-puncanya
Banyak sebab. Paling common top 3 the top yang doktor nampak setakat ni di pesakit, para pesakit. Kalau yang biasa, yang normal punya adalah berkaitan dengan otot, tetapi yang kebanyakan yang datang berjumpa doktor apabila disc dia mula involve, okey. Bila disc ni mula involve, masalah disc ni, dia punya salur darah disc ni tak bagus. Tak ada banyak salur darah. Jadi dia akan haus, boleh efek orang walaupun dia umur masih muda. Sebab tu kita tengok sesetengah orang pergi gym, angkat berat, umur 20-30 tahun boleh start ada kena sakit belakang macam slip disc semualah ya. So bila disc ni dia terkeluar daripada tempatnya, kadang-kadang dia boleh himpit saraf. Okey. So bila lama kelamaan, bila disc ni dah affected, ruang di antara disc ni akan jadi kecil. Akan jadi kecil. So bila kecil, dia akan letak stres kepada sendi-sendi kecil di tulang belakang ni. So yang ni satu punca sakit. Sendi-sendi di belakang ni pun eventually boleh jadi a source of pain lah, satu punca menyebabkan sakit. Bila dia progress lagi, yang ni selalu affect kepada pesakit-pesakit yang warga emas lah, umur 50 ke atas. Bila kita dah ada disc ni dah haus, dia punya sendi belakang ni pun dah haus, tulang tu boleh bergerak. Dia boleh lari di antara satu sama lain. Dengan yang itulah dia akan himpit saraf yang keluar di bahagian tepi ni, yang menyebabkan sakit yang turun ke bahagian kaki itu, dan boleh affect cara kita berjalan, ability to walk and all. Doktor explain, jelaskan juga tentang skoliosis. Skoliosis keadaan tulang, tapi ini sebenarnya kisah lain, tapi dia boleh membawa juga kepada sakit belakang. Bagaimana sebenarnya kalau individu yang mempunyai skoliosis, bagaimana untuk kita memberikan tips untuk mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih selesa lah? Skoliosis yang paling common kita encounter adalah skoliosis yang affects young girls ya, usually teenage girls. Scoliosis, those type of scoliosis yang tu sebenarnya does not cause any back pain. Okay. Tetapi scoliosis juga boleh disebabkan oleh aging lah. Dia macam a spectrum of condition, daripada yang saya terangkan tadi, disc tu rosak, daripada disc tu rosak yang sendi belakang tu rosak, lepas tu tulang start berlari, dia punya endpoint boleh menyebabkan scoliosis juga. So yang ni diorang panggil degenerative scoliosis, yang biasanya kita lihat kepada warga emas jugalah. Baik, banyak lagi untuk kita tanya. Kita bertanya tentang berehat dan sebagainya, tapi tidak ada masa. Penting kepada yang pergi gym, no ego lifting lah. No ego lifting, no betul. Ego lifting. Sekadar 2 kali berat badan cukup lah untuk deadlift. Yang tambah-tambah tu... Saya rasa objektif dia adalah untuk kekal sihat lah, pertama sekali. Mereka anda atlet yang mewakili negara, itu lain. Itu lain lah. Itu kisah lain lah. Tapi untuk kehidupan seharian biasa, untuk anda yang bekerja, mungkin perlu bergerak selalulah kalau boleh. Kalau boleh cari masa lah. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan